keadaan jantung dia orang gila. Ni babe. Kita mesti tak apalah. Apakah saya buta? Rasanya ada budak baru ni. Ni siapa? Aku tak tahu nama dia siapa. Tapi kau tahu ke nama dia? Kalau tak hanya dia tahu. Alamak. Mesti aku tak tahu. Sebab apa? Sebab dia baru masuk. Nama saya Poni. Saya sangat buta. Saya tak nampak. Penuh hutak kau. Benci. Saya memang tak ada otak. Saya saja tak ada otak. Saya memang tak ada otak. Memang tak ada otak. Kau ni ada mata tapi cakap buta. Tak. Tak apa. Kita pun buta. Sebab apa? Sebab sesat kat sini. Kalau sesat je kita boleh faham. Kenapa ni otakku? Kalau kau mencarut, kau tak boleh mencarut. Sebab kat sini mana boleh mencarut. Faham? Kau kena mencarut. Lagi sekali. 3, 1, 2, 3. Aku ni punya otak lah. Mulut ni tak faham. Boleh tak saya patah balik? Tak apalah, dia tak faham tu. Dia tak ada otak, dia ada gigi je. Tapi, kau ni kalut lah, Jack. Kalau otak kau kalut, aku yang kalut. Tengok tu, dah pendek. Pakai selop pendek. Tapi saya memang tak pendek. apa lah. Janji, dia ada kat sini. Tengok tu. Aku lagi pendek daripada dia. Kan. Dia lagi pendek daripada tahu. Otak aku boleh pipik kan? Otak aku memang tak ada otak. Aku memang buta. Boleh tak? Contoh. Memang tak faham. Cermin aku. Cermin kau boleh patah kan? Kena pijak lagi sekali. Tak apa. Aku boleh ganti balik. Aku pun nak marah. Sini ada cerpen. Kau tahu cerpen? Kau boleh bagi kalau kau rosak sampai mati. Sampai mati. Sampai situ dah. Okey, dekat sini awan. Lepas tu dekat situ ada gelombang. Lepas tu dekat sini ada tamu permainan. Sini bulan, sini bintang. Dan kau nak pilih mana? Aku nak pilih matahari. Sini tempat nak jadi void. Kau kena berhati-hati dalam sini. Okey. Dan sini kita akan menjadi hantu. Kau ni mana ada. Pergi. Okey. Sampai situ je nak otak aku. Lah, mutar lagi. Baba, sila jilat. Aku ni. Nyam. Otak aku Nyam. tak ada ni. Nyam. Memanglah otak aku tak ada. Nyam. Otak aku ada tak? Nyam. Ada lagi tak? Otak. Nyam. Otak aku ada lagi. Kau ni nak kenapa? Otak ada kat pelahang lah. Aku tak kata. Jangan pergi ke hati. Tak apa ada. Nyam. Bedah tu. Sedap. Kau duk jilat buntah tu. Kau nak aku. Jadi kita akan pergi rumah hantu. Otak aku tak ada. Kau nak pergi tak? Apa nak pergi rumah hantu? Kau? Aku? Tapi aku tak ada otak.
Otak aku ni. Aku buta ke otak aku tidak ni. Okey, kalau hang tak tahu nombor hat, jadi kita bawa mesin. Mana mesin tu? Tak, aku bawa. Mesin. Oh, mesin. Mesin. Aduh, otak aku pusing. Tak apa. Budak kecil. Nak betak? Okey, saya aku macam. Kau baca apa? Aku jumpa mesin. Aduh, mana ni mesin? Macam mana dengan Tak boleh lah. aku tak boleh. Kalau macam mana form ni? Otak aku nak tak? Aku rasa sesuai untuk dia ni. Siapa yang cakap sesuai? Okeylah. Nama kau akan menjadi pom ni. Kau nak kek? Oi, kek untuk dia. Kau makan. Ambil tu. Otak aku memang tak boleh makan. Kau nak tengok kek yang paling special dekat sini. Kau nak tengok? Betul tu budak baru, Cik. Jangan bergaduh. Okey, kali ni kita akan pergi tempat yang seronok. Hahaha. Suka tak? Kali ni kita akan jumpa bubble. Dan bubble ni flying. Siapa yang dapat dia dapat flying. Aku tekan dia. Ambil. Kali ni kita ada permainan. Kita lari pada kotak tu. Otak aku ada tak? Aduh, mak otak kau. Dekat otak kau lah. Apa salah hang? Anak aku potong lah. Kalau anak aku potong, suruh tengok ni ambil pisau. Ni ambil hang tu. Betul. Tolong. Alamak. Memang bagus satu.